I selalu tak faham kenapa orang makan benda-benda macam ni dekat mall. Sebab kalau I datang mall, I nak makan benda heavy tau. Macam nasi kandar. So, kita try. Let's see what's the hype is all about. Yang I nampak ramai sangat makan potato corner ni kan. Kalau nak try tu, kita try dia punya menu baru. Spicy seaweed. Sebab potato corner, diorang collab dengan Takena, which is Thailand #1 seaweed snack brand. Cuba kita tahu I, siapa je tak pernah makan Takena waktu membesar. I dah try macam-macam flavor tau. So, kalau you tak pernah makan, memang pelik lah. Okay, fries dia I approve sebab I pandai tau masak fries. So I akan judge ya kalau dia tak reti masak fries. Yang ni dia tak rasa berminyak, tak soggy, tak lembik. Memang very crunchy. So bila pair dengan spicy seaweed topping tu kan, memang rasalah umami, pedas-pedas manja. Rasa ketagih. Rasa macam nak makan lagi dan lagi. Ni dah dapat jawapan kenapa orang makan snack-snack macam ni kat mall. Kalau you lepak dengan kawan, banyak gosip nak share, mestilah kena kunyah-kunyah sambil dengar tu kan. Sambil dengar teh-teh yang tertumpah tu. This is